First thing first, if you land at KLIA Malaysia, you must go to Akok Pahoh Bangi. Kami sekarang ni untuk 2026 ni kami sedang cuba untuk attract lah, tarik perhatian pelancong yang datang ke Malaysia ni untuk satu produk yang asli warisan kita lah. Ada macam-macam produk tapi yang kami fokus sesuai dengan kemampuan kami ni ialah Akok dan juga Keria. Dalam tahun ni 2025 ni kami telah berjaya attract seorang dua orang pelancong daripada Jepun. So kita nak ajak sama-sama lah di sepanjang jalan ni daripada Share Sungai Ramah Dalam ni kita ada banyak produk warisan kita yang original, yang dia tak akan jumpa tempat lain kecuali di Malaysia, ataupun mungkin dia akan jumpa juga beberapa di Indonesia. Jadi kita ada sepanjang jalan ni ada banyak produk tempatan kita. So saya nak ikhtiar attract pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia supaya melalui jalan ni mengenali produk-produk kita. Tapi kalau orang tempatan ni tak support produk-produk kita, susah sikit lah. So kepada yang support panjang zaman produk tempatan warisan kita ni, kepada orang tempatan yang support ni, kita ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak.